Bila sebut autism, apa agaknya yang terlintas kat fikiran kita? Mesti ramai yang terus terbayang diagnosis klinikal kan? Atau mungkin senarai simptom-simptom tertentu. Tapi, tahu tak, di sebalik semua istilah perubatan tu, ada satu perjalanan yang jauh lebih besar. Perjalanan yang rumit, penuh cabaran dan sangat pribadi. Dan hari ni, kita nak selami perjalanan tu dengan lebih dekat lagi. Jadi, macam mana rupa perjalanan seumur hidup ni sebenarnya? Ia bukanlah satu garisan lurus dari titik A ke titik B, tak semudah tu. Sebaliknya, ia penuh dengan liku-liku, cabaran yang kita tak sangka-sangka, tapi ia juga penuh dengan detik-detik kekuatan yang sangat luar biasa. Okey, jom kita mulakan. Untuk faham perjalanan ni, kita kena mula dari dalam. Maksud saya, kita akan cuba terokai dunia dalaman seorang kanak-kanak autistik. Sebab ada banyak cabaran kesihatan yang orang kata halimunan. Kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi cabaran-cabaran inilah yang sebenarnya jadi punca atau asas kepada banyak lagi perkara yang akan berlaku nanti. Cuba tengok nombor ni, 85%. Besar kan? Tapi, 85% untuk apa sebenarnya? Angka ni, percayalah, ia adalah satu kunci yang sangat penting untuk kita faham pengalaman sebenar ramai kanak-kanak dalam spektrum autism. Inilah jawapannya. Bayangkannya, sampai 85% kanak-kanak dengan autism ni ada masalah gastro-usus. Maksudnya masalah perut, macam sembelit atau cirit-birit. Sekarang, cuba kita letak diri kita kat tempat mereka. Awak rasa sakit sangat kat perut, tapi awak tak tahu macam mana nak cakap. Tak ada perkataan yang boleh gambarkan rasa sakit tu. Jadi apa yang jadi? Kesakitan tu, ia keluar dalam bentuk tingkah laku. Tingkah laku yang mungkin orang dewasa nampak sebagai mencabar. Padahal ia sebenarnya cara mereka menjerit, "Tolong, saya sakit." Dan isunya bukan setakat masalah perut je. Tengok ni, ada gangguan tidur, susah nak tidur atau selalu terjaga. Risiko untuk dapat epilepsi pun lebih tinggi. Lepas tu alahan makanan, alahan pernafasan, masalah kulit macam eczema. Semua ni kita kena ingat adalah isu perubatan, bukan isu tingkah laku. Ini tunjukkan betapa kompleksnya keperluan kesihatan mereka yang selalunya macam tersembunyi di sebalik label autism tu sendiri. Baiklah. Dari dunia dalaman kanak-kanak tadi, kita bergerak ke fasa seterusnya. Fasa yang boleh jadi sangat mencabar, alam remaja. Di sinilah dunia dalaman mereka yang unik tu mula berlanggar dengan dunia luar, dengan tekanan, dengan jangkaan orang sekeliling yang makin hari makin rumit. Bila masuk je alam remaja, cabaran baru pun muncul. Kadang-kadang, keadaan yang memang dah ada macam ADHD, keresahan dan kemurungan boleh jadi makin ketara. Ia macam dah sedia ada beban, tiba-tiba ditambah lagi satu lapisan beban atas bahu tu. Boleh bayang tak? Setiap hari tu jadi satu perjuangan yang lebih berat. Okey, sekarang tengok carta ni. Ia tunjukkan satu realiti yang terus terang agak menakutkan. Bar yang rendah tu, itu kadar kemasukan hospital untuk remaja biasa. Tapi, sekarang tengok bar yang tinggi tu. Itu untuk remaja autistik yang dimasukkan ke hospital sebab isu-isu psikiatri. Nampak tak jurang tu? Jauh sangat beza. Dan ini bukan sekadar nombor atas kertas ya. Ini adalah krisis sebenar yang sedang dihadapi oleh ramai remaja dan keluarga mereka di luar sana. Dan kenapa jadi macam ni? Seorang penyelidik bernama Lisa Cruane ada jawapannya. Kajian dia mendapati puncanya mungkin bukan salah individu itu semata-mata. Dia kata semua ni mungkin ada kaitan dengan kurangnya sumber sokongan dalam komuniti kita. Faham tak? Bila bantuan yang sepatutnya ada tapi tak ada atau susah nak dapat, keadaan jadi makin teruk. Akhirnya apa pilihan yang ada? Hospital lah yang jadi jalan terakhir. Dan kita tak banyak cakap pasal krisis besar je. Cuba fikirkan benda yang nampak remeh, macam pergi doktor gigi atau pakai penangkap gigi. Bagi kebanyakan kita, mungkin tak selesa sikit je. Tapi untuk remaja autistik, deria mereka sangat sensitif. Rasa besi dalam mulut, bunyi mesin gerudi, ataupun cuba rasa tak selesa tapi tak tahu nak jelaskan macam mana, semua tu boleh buat lawatan ke klinik gigi jadi satu pengalaman yang sangat-sangat menakutkan. Okey, sekarang jom kita zoom out sikit. Kita tengok gambaran yang lebih besar. Sebab semua cabaran yang kita bincangkan tadi, ia wujud dalam satu sistem penjagaan kesihatan yang boleh kata tak sempurna, penuh dengan halangan. Dan keluarga-keluarga inilah yang kena harungi semua tu semata-mata nak dapatkan penjagaan terbaik untuk anak mereka. Ini satu benda yang ramai ibu bapa tak sedar, sampailah ia berlaku. Kita panggil dia jurang umur 18 tahun. Cuba bayangkan, hari ni anak awak umur 17 tahun, 364 hari. Awak yang uruskan semua pasal doktor, ubat, janji temu. Esok, hari jadi dia yang ke-18. Tiba-tiba, zap, kuasa tu hilang. Secara sah, awak dah tak boleh buat keputusan perubatan untuk dia, tak boleh buat janji temu tanpa kebenaran dia.
Walaupun mungkin anak awak tu sendiri belum bersedia nak uruskan semua tu. Ya, inilah antara halangan-halangan besar yang keluarga kena hadap. Satu, susah sangat nak cari doktor untuk orang dewasa yang betul-betul faham pasal autism. Lepas tu, peraturan insurans. Ya ampun, pening kepala. Lain tempat, lain peraturannya. Dan yang sangat penting, perlunya ada penjagaan kesihatan yang faham budaya setempat, yang sensitif. Semua ni, bila dicampur sekali, ia buat proses nak cari bantuan tu jadi satu perjuangan yang sangat meletihkan. Okey, saya tahu. Lepas dengar semua cabaran tadi, mesti rasa macam berat kan? Tapi, di tengah-tengah semua kesukaran ni, ada harapan. Ada jalan keluar. Dan sekarang, kita nak fokus pada bahagian yang positif pula, iaitu kekuatan yang kita boleh jumpa dalam komuniti, dalam teknologi dan dalam sistem sokongan. Jadi, apa yang kita boleh buat? Macam mana nak bina kekuatan ni? Jawapannya ialah dengan membina satu rangkaian sokongan yang betul-betul kuat. Ia gabungan beberapa benda penting. Pertama, cari pakar yang berpengetahuan. Kedua, dan ini sangat penting, berhubung dengan ibu bapa lain, orang yang faham apa yang awak lalui. Ketiga, guna sumber yang ada dari persatuan-persatuan autism. Dan akhir sekali, jangan lupa manfaatkan sokongan yang ada di sekolah dan komuniti. Dan jangan lupa, teknologi pun boleh bantu. Ambil contoh telekesihatan. Dulu kan, kalau kita duduk jauh dari bandar besar, nak jumpa pakar tu macam mustahil. Kena travel jauh, ambil cuti, belanja besar. Tapi sekarang, dengan panggilan video je, pakar tu boleh datang terus ke rumah kita. Ini betul-betul satu anjakan besar yang ubah cara ramai keluarga dapatkan bantuan. Membina rangkaian sokongan ni bukan sekadar kalau ada, baguslah. Tak, ia satu kemestian, satu keperluan mutlak untuk anda dan untuk anak anda. Sokongan ni boleh datang dari macam-macam tempat, dari grup WhatsApp ibu bapa sehinggalah ke organisasi besar. Tapi, tengok poin yang terakhir tu. Utamakan penjagaan diri. Ingatlah analogi dalam kapal terbang tu. Anda kena pakai topeng oksigen untuk diri sendiri dulu, baru boleh tolong orang lain. Kesihatan anda adalah asas kejayaan anak anda. Kita akan akhiri perkongsian ini dengan satu soalan. Satu soalan yang patut kita semua fikirkan, penjaga, doktor, ahli politik, untuk kita bayangkan dan sama-sama bina satu masa depan di mana setiap keluarga dalam perjalanan autisma ini rasa dihargai, didengari dan disokong sepenuhnya.